selamat sejahtera kepada semua penonton yang sekarang menonton menerusi laman Facebook Jabatan Penerangan Negeri Perak. Kembali lagi kita bersiaran secara langsung menerusi influencer at Japan Muhkoma siri ke-7 bagi tahun 2025. Apa khabar semua yang menonton kami? Diharapkan semuanya sihat-sihat belaka. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton siaran langsung ini. Saya, Sarah Nur Saad, akan membawa anda untuk mengupas satu tajuk yang sangat menarik dengan rakyat ataupun dengan lapisan masyarakat kita di sini. Baik, sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan komen untuk ramai lagi mendapat coverage ataupun mendapat liputan tentang mengetahui topik kita pada hari ini. Dan untuk pengetahuan semua, kami kini bersiaran secara langsung dari Kompleks Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di pekarangan Kampung Keluarga RTM Perak. Terima kasih diucapkan kepada Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Perak kerana membenarkan kami untuk bersiaran secara langsung di sini pada hari ini. Baik, hari ini kita akan membongkarkan lebih mendalam satu topik ataupun tajuk tentang bahaya merokok dan juga vape. Kalau kata kita selalu dengar rokok tembakau tu yang klasik-klasik. Kalau kata vape ni lebih moden dan juga cool lah. Ramai yang kata alah rokok tu bahaya, tapi vape ni okey lagi kot sebab flavor dia wangi, ada flavor buah-buahan dan sebagainya. Nak tahu lebih lanjut, betul ke anggapan ni? Betul ke vape ni penyelamat dan ataupun cuma satu upgrade bahan bahaya untuk kepada perokok-perokok tegar? Sama-sama kita kupaskan hari ini. Untuk menjawab tentang topik ini, kita bawakan seorang pakar yang sangat hebat iaitu Dr. Niwan bin Oksa, Pegawai Perubatan dan Kesihatan Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit NCDC dari Pejabat Kesihatan Daerah Kinta. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa untuk pagi ini. Apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat adanya. Alhamdulillah. Selalunya kita jumpa ya doktor, ya, kita bekerjasama di lapangan. Ya, Kali ini kita bawakan menerusi laman Facebook pula. Jadi kalau anda ada kawan-kawan yang enjoy ataupun merupakan penghisap rokok ataupun vaping, vapor yang tegar, sama-sama kita tag nama mereka dan share. Mungkin ini salah satu titik permulaan untuk mereka sedar tentang bahaya rokok dan juga vape. Baik doktor, kita ke soalan yang pertama ya. Baik. Okey, satu soalan ni saya percaya yang panaslah, yang diperkatakan oleh ramai orang dalam kalangan masyarakat kita. Kita selalu dengar dekat luar sana rokok ni sebenarnya satu gaya hidup yang nak chill je, macam tu. Dan kalau selagi batuk tu tak teruk, tak sesak nafas, tak teruk lagi lah, kiranya boleh lagi. Jadi doktor, saya perlukan sedikit pencerahan. Adakah sebenarnya mereka ni, perokok-perokok ni dah masuk zon bahaya pada permulaan hisapan yang pertama atau sebenarnya dia adalah satu kesinambungan bertahun-tahun? Boleh doktor jelaskan? Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Sarah dan juga pihak RTM kerana telah menjemput saya mewakili Pejabat Kesihatan Daerah Kinta untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Jadi untuk menjawab soalan Sarah tadi, pandangan tersebut adalah sangat-sangat tersasar. Sebab apa? Rokok ni dianya bermula dengan sedutan pertama lagi. Telah memberi kesan yang sangat buruk kepada perokok tersebut. Okey, sebab apa? Sebab di dalam rokok ni ada beribu-ribu jenis racun. Yang inilah yang ramai orang tahu tapi buat-buat tak tahu. Jadi itulah sebabnya mereka ini agak sukar untuk sedar, untuk berhenti merokok. Okey, apakah kandungan yang ada di dalam rokok? Yang mana kita tak kira lah sama ada rokok itu rokok secara konvensional iaitu rokok sigaret ataupun rokok moden sekarang ni kita panggil rokok elektronik ataupun vape, lebih dikenali dengan vape di kalangan orang-orang muda sekarang ini. Tetapi konten ataupun isi kandungan yang utama yang menyebabkan mereka ini susah untuk berhenti merokok adalah nikotin. Jadi semua orang pernah dengar apa itu nikotin. Nikotin ini kalau kita fikir-fikirkan, kalau kita tengok-tengok, kita baca di dalam Google, nikotin ini merupakan sejenis racun juga. Dalam masa yang sama, dianya juga satu jenis dadah yang adiktif yang boleh menyebabkan ketagihan. Jadi walaupun kita dengan sedutan yang pertama di dalam rokok sigaret terutamanya, kandungan-kandungan racun seperti tar dan juga karbon monoksida
yang akan meresap ke dalam badan. Manakala nikotin tadi juga akan meresap ke dalam darah kita sepantas 7 saat sehingga boleh menyebabkan kita akan ketagih untuk dapatkan sedutan yang seterusnya ataupun rokok-rokok yang seterusnya. Begitu juga dengan vape, juga mengandungi bahan-bahan yang berbahaya terhadap kesihatan. Yang lebih membimbangkan kita sekarang ni, Sarah, vape sekarang ini, kita punya vapor sekarang ni semakin kreatif. Dan mungkin dengan kreativiti ini mereka tak dapat mengawal apa bahan yang mereka campurkan untuk menghasilkan flavor-flavor ataupun kesan-kesan akhir yang sangat mereka pilih sendiri, sehingga kan mereka tidak tahu kadang-kadang ada bahan yang mereka masukkan itu adalah dadah yang berbahaya, sehingga boleh menyebabkan kematian. Jadi saya kira bukan jangka masa yang panjang memberi efek yang buruk sahaja, walaupun sedutan pertama ini menjadi pencetus. Apabila mereka susah untuk berhenti, datanglah penyakit-penyakit yang seterusnya. Ianya meninggalkan kesan secara berkumpul, iaitu sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Begitulah. Mempunyai masalah seperti masalah jantung, tak lupa juga kanser. Jadi kepada mereka yang merokok di luar sana, termasuk vapor, sila fikir-fikirkan berkenaan masalah kesihatan yang kalian akan hadapi masa akan datang. Betul, itu dia doktor. Sebenarnya saya sebelum kita bersiaran langsung ni adalah sempat kan berbual dengan kawan-kawan yang mungkin antara perokok jugalah. Suami saya juga seorang perokok. Bila saya tanyalah pengalaman mereka, sebenarnya dia bermula dengan salah satunya adalah pengaruh rakan sebaya. Dan kadang-kadang adalah sebenarnya tekanan hidup. Mereka merasakan stres kan? Tapi bermula dengan rokok. Tapi macam doktor kata tadi, secara tak langsung sebenarnya dia memberi satu ketagihan lah, sebab elemen dalam tu ya. Okey. Baik, soalan yang kedua kita teruskan, iaitu tentang trending dan adakah ia sangat relevan untuk trending dan sangat relevan untuk anak-anak muda kita, di mana sekarang ni semua orang duk sebut pasal vape, e-cigarette ataupun e-rokok. Ramai yang kata semua orang duk sebut pasal vape ataupun e-cigarette ni cool, kononnya lebih selamat dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh berikan sedikit pandangan ataupun pendedahan dari sudut kesihatan, adakah sebenarnya e-cigarette ataupun vape ini adalah salah satu alternatif yang lebih baik untuk berhenti merokok, atau kita sebenarnya dimomok-momokkan terperangkap dalam satu gaya baru yang lebih bahaya, terselindung dari segi bau yang wangi kan. Kita ada bau strawberry, ada yang suka durian tu bau durian kan, jalan tu bau dia punya buah-buahan kegemaran. Jadi adakah mana yang lebih menakutkan doktor? Silakan. Terima kasih Sarah. Seperti mana apa yang saya maklumkan sebentar tadi, yang mana kita masih lagi menganggap ramai di kalangan yang menganggap ini lebih selamat kerana menggantikan rokok. Sebenarnya tidak. Bahan-bahan yang ada di dalam vape itu sendiri hampir sama dengan bahan yang terdapat di dalam rokok sigaret. Dan yang menjadi punca utama ketagihan adalah nikotin. Saya kira ini bukan satu trend gaya hidup yang anak muda sekarang ini perlu teruskan. Ia adalah satu langkah yang akan memusnahkan kesihatan kalian yang merokok, terutamanya vape. Itu dia anak-anak muda kat luar sana yang mungkin menonton secara langsung kita ni. Ingat tadi doktor dah kupaskan tentang bahayanya vape ya. Jadi kepada ibu bapa juga sila pantaulah anak-anak anda. Baik, sebelum kita ke soalan seterusnya, kita akan berhenti sebentar untuk mendengar pesanan-pesanan daripada Jawatan Penerangan Malaysia. Jadi tunggu, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali lagi. Hidup penuh dengan cabaran. Harunginya dengan bijak. Jangan biarkan kegagalan menguasai diri. 2A je. Jauhi rokok dan vape. Jangan mulakan. Walaupun sekali, 5.8% rakyat Malaysia berokok elektronik. Budayakan hidup sihat. Kukuhkan imuniti badan. Adakah ini yang berlaku di rumah anda?
Adakah ini anak-anak anda? Selamatkah ruang kerja anda? Mampukah anda menghalangnya? Kenapa saya yang menjadi mangsa? Alamak, apa dah jadi? Merokok membahayakan kesihatan. Setiap kali anda merokok, asap rokok anda juga akan membahayakan orang lain. Berhentilah merokok demi kesihatan anda. Merokok boleh membawa kepada penyakit jantung dan juga kematian. Cintailah jantung anda dan berhentilah merokok. Utamakan kesihatan. 4 to 6. Hidup penuh dengan cabaran. Harunginya dengan bijak. Jangan biarkan kegagalan menguasai diri. 2 eja. Jauhi rokok dan vape. Jangan mulakan. Walaupun sekali, 5.8% rakyat Malaysia berokok elektronik. Budayakan hidup sihat. Kukuhkan imuniti badan. Adakah ini yang berlaku di rumah anda? Adakah ini anak-anak anda? Selamatkah ruang kerja anda? Mampukah anda menghalangnya? Kenapa saya yang menjadi mangsa? Baik, selamat datang kembali. Kita kembali ke selepas rehat sebentar. Baik, terima kasih kerana masih kekal setia dengan kami di laman Facebook Jabatan Penerangan Negeri Perak untuk slot influencer Japan Mahkamah siri 7 kali ini. Kalau tadi kita sebenarnya dah discuss ataupun bincangkan tentang adakah bahaya itu bermula daripada permulaan sesuatu pertama dan juga tentang e-sigaret dan rokok tadilah, dan kita nak ke soalan yang ketiga ni. Jadi sebelum kita ke soalan ketiga, kalau boleh anda yang menonton jangan lupa untuk like, komen dan share. Kalau boleh letak komen anda, ceritakan pengalaman anda, mungkin anda seorang perokok dan sebagainya, macam mana anda terlibat ataupun terjebak dengan gejala merokok ataupun vape. Baik doktor, untuk soalan ketiga ni, saya percaya ramai perokok-perokok tegar kat tengah menonton ni setuju dengan kita, yang mana dia nak isap untuk relax-relax je dan percaya dia boleh dikawal ketagihan tu. Tapi sebenarnya macam doktor kata tadi, nikotin tu yang menyumbang kepada ketagihan. Mungkin doktor boleh ceritakan sikit macam mana sebenarnya nikotin ni mencolek otak kita sampai ke arah ketagihan. Silakan. Terima kasih Sarah. Okey. Jadi ramai di antara kita apabila mereka dah lama merokok ataupun vaping dan sekarang ini dah mula ada tanda-tanda masalah kesihatan. Okey. Terutamanya batuk-batuk ataupun rasa tak sihat.
Jadi mereka dah jumpa doktor. Jadi bila jumpa doktor, doktor kata kamu kena berhenti merokok. Kerana masalah kesihatan yang kamu hadapi sekarang ni disebabkan oleh amalan kamu merokok ataupun vape. Jadi waktu itu mereka telah bernekat untuk berhenti. Tapi selalunya apabila saya jumpa di klinik, kebanyakan mereka kata, doktor, saya dah cuba nak berhenti merokok. Contohnya masa musim bulan puasa. Saya cuba berhenti rokok bulan puasa, doktor, tapi lepas bulan puasa saya hisap balik, doktor. Apakah menjadi punca kepada mereka yang merokok ataupun mereka yang vape ni susah sangat nak berhenti merokok? Betul apa yang Sarah sebut tadi, iaitu nikotinlah menjadi punca utamanya. Saya suka huraikan di sini dalam bahasa yang mudah, iaitu nikotin yang terkandung di dalam rokok sigaret maupun nikotin yang ada di dalam cecair vape tadi akan meresap ke dalam darah setelah disedut, dan seterusnya daripada sedutan tadi masuk ke dalam darah dan sampai ke otak. Proses tersebut mengambil masa yang sangat-sangat singkat, iaitu selama lebih kurang 7 saat. 7 saat sahaja. Bila sampai ke otak, jadi otak akan menghasilkan sejenis bahan kimia yang menyebabkan kita akan rasa seronok. Terutamanya mereka yang merokok ni akan rasa seronok, rasa bertenaga. Jadi itulah yang menjadi orang yang pertama kali sedut dan orang yang dah bertahun-tahun sedut asap ataupun menyedut rokok sigaret maupun vape tadi merasakan keseronokan. Jadi bila merasakan keseronokan disebabkan bahan kimia yang dipanggil dopamin tadi akan menyebabkan keseronokan. Jadi mereka akan terus mendapatkan sedutan-sedutan yang seterusnya. Dan pada hari-hari berikutnya ataupun pada masa sesi yang berikutnya akan terus merokok juga untuk dapatkan rasa keseronokan tadi. Di mana Sarah bagi tahu tadi, mungkin ada di antara mereka yang mula merokok disebabkan oleh tekanan, stres di sekeliling dalam kehidupan. So jadi mereka cuba untuk merokok, bila dah sedut sekali terus dapat nikotin dan mereka rasa keseronokan dan susah nak berhenti. Jadi bila dia dah berkumpul tadi bahan kimia yang menyebabkan keseronokan dalam otak kita ni, jadi secara psikologinya kita sangat-sangat susah untuk meninggalkan keseronokan. Itu secara lumrahnya memang manusia sukakan keseronokan. So jadi bila mereka cuba untuk berhenti, akan berlaku perubahan bahan kimia di dalam otak kita sehingga boleh ada kesan-kesan sampingan. Tetapi kesan-kesan sampingan berhenti merokok ni sangat-sangat sementara. Jadi kepada mereka yang dah mula merokok ataupun dah bertahun-tahun merokok, nikotin tadi masih memberi kesan yang mana mereka perlu dapatkan nikotin. Jadi seterusnya nanti saya akan huraikan bagaimana dengan nikotin juga kita akan merawat mereka yang nak berhenti merokok. Okey. Jadi kiranya yang pengalaman saya cerita dengan kawan saya yang kata tadi tu, really stres permulaan dia merokok, sebenarnya satu pancing je. Betul tak? Mungkin mereka rasa stres, lepas tu isap rokok rasa seronok. Sedangkan kita ada alternatif lain untuk menghilangkan stres. Sebagai contoh yang saya selalu amalkan, mungkin journaling kan, kita menulis apa masalah kita dan sebagainya. Ada setengah orang tu dia pergi gaya hidup sihat, pergi bersukan dan sebagainya. Itu lebih baik. Hiking. Doktor minat apa? Ya, saya minat hiking. Okey. Jangan ajak saya. Ya, betul. Sebab saya tak mampu dah hiking sekarang. Baik doktor, kita ke soalan yang seterusnya, soalan 4. Yang ni mengenai second hand smoker ya panggil. Orang-orang sekeliling perokok itu sendiri. Sebagai contoh mungkin anak dia, mak bapak dia yang dah tua, berpenyakit, berisiko tinggi dan sebagainya. Ibu-ibu hamil, kadang-kadang kita tengah dekat kedai makan, restoran tu ada juga masih yang merokok di kedai makan walaupun kita dah ada akta ataupun tak larangan untuk tidak merokok di restoran ataupun tempat awam. Jadi apakah kesan sebenarnya pendedahan asap dan juga wap vape ini kepada mereka yang tidak merokok tetapi berada di sekeliling perokok ataupun penghisap e-cigarette itu sendiri, doktor? Baik, terima kasih Sarah. Jadi apabila Sarah sebut berkenaan dengan akta tadi, suka saya kongsikan dengan para pendengar semua, iaitu yang mana nama akta tersebut adalah Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam tahun 2024. Ataupun nak senang kita semua ingat, rakyat Malaysia ingat, khususnya rakyat negeri Perak ingat, iaitu Akta 852. Yang dikuatkuasakan pada 1 Oktober 2024. Tujuan dia yang utama adalah
untuk kita pastikan yang mana kita dapat mengelakkan mereka yang baru nak mencari-cari rokok tadi, mereka akan jadi rasa susah untuk mencari. Manakala mereka yang dah merokok, mereka nak cari pot tempat nak merokok pula susah. Yang mana kita dah tambah tempat-tempat larangan merokok, termasuk juga di tempat kerja. Jadi di tempat kerja bukan lagi tempat untuk kita merokok lagi. Okey. So jadi berkenaan dengan second perokok kedua, yang mana melibatkan ahli keluarga, rakan-rakan, sahabat handai di tempat kerja, begitu juga mereka orang awam yang berada di sekeliling kita. Dengan ada akta ini, kita akan ambil tindakan yang sewajarnya kepada mereka yang merokok, supaya mereka sedar bahawa dengan merokok di tempat awam ataupun merokok bersama dengan keluarga, ketika keluarga berada bersama dengan kita, akan memberikan kesan yang sangat buruk, terutamanya kesihatan kepada mereka yang berada sekeliling kita. Dahlah kita sendiri isap rokok, kita tak ambil cakna pun, kita tak kisah pun tentang kesihatan kita, kita nak libatkan pula orang yang lain tak bersalah di sekeliling kita, orang yang kita sayangi di sekeliling kita juga menyedut asap rokok. Jadi sedar-sedarlah kepada mereka yang merokok ataupun vape di luar sana, mohlah kita kita berhenti merokok dan vape. Itu dia. Sebenarnya anda, saya kadang-kadang kan rasalah, maaf ya, yang perokok-perokok ni bukan dia untuk diri dia, fine, kita faham tu, itu mungkin itu pilihan dia. Tapi kadang-kadang keluarga kita, orang yang kita sayang tu, itu bukan pilihan mereka. Jadi kita harapkan mereka, kita punya pengisian ni dapat membuka minda mereka untuk sedar bukannya diri mereka saja yang bertanggungjawab untuk untuk mereka sayangi, orang-orang sekeliling mereka lindungi daripada asap rokok dan juga wap e-cigarette itu sendiri. Soalan kelima, Doktor, yang ni mengenai inisiatif kerajaan lah, khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia itu sendiri, macam mana ya KKM membantu perokok warga yang nak insaf ni, juga isi penghisap yang nak insaf, mungkin ada di peringkat lapangan, di peringkat klinik kesihatan dan sebagainya, membantu mereka untuk menjadi patah balik untuk tidak dan juga tidak mengisap. Silakan, Doktor. Kita berkongsi ilmu ini, yang mana bila mereka dah faham dengan merokok ataupun vape ini akan memberi impak ataupun kesan yang buruk terhadap kesihatan diri sendiri, begitu juga kesihatan mereka yang berada di sekeliling kita, termasuk orang-orang yang kita sayangi ataupun rakan-rakan sekerja kita, saling membantu kita dalam kerja kita seharian pun kita libatkan mereka. Jadi mereka ini bila kebanyakan mereka yang datang ke klinik kesihatan yang nak berhenti merokok, terutamanya perokok-perokok yang konvensional, mereka ini mempunyai masalah kesihatan. Jadi bila disebabkan oleh doktor, kesihatan ini disebabkan oleh rokok, jadi mereka pun bersetuju dengan apa yang dicadangkan oleh doktor untuk berhenti merokok. Jadi apa rawatan dia, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, dengan nikotin jugalah kita gunakan untuk berhenti merokok. Cumanya apabila kita ni merokok, untuk makluman para pendengar sekalian, yang mana di dalam rokok tu sendiri bukan saja nikotin, ada beribu-ribu lagi racun. Begitu juga dengan e-cigarette ataupun vape pun ada banyak lagi racun-racun, termasuk dadah-dadah yang berbahaya dalam untuk kesihatan kita, di dalam vape maupun di dalam rokok yang kita isap itu. Jadi nikotin ini digunakan, nikotin semata-mata digunakan untuk merawat mereka yang nak berhenti merokok. Sebab apa? Punca utama ketagihan merokok ini adalah daripada nikotin. So jadi pendengar-pendengar ataupun perokok-perokok yang mana merokok, bolehlah ke mana-mana klinik kesihatan. Untuk di daerah kita ni kita ada 13 klinik kesihatan yang menawarkan perkhidmatan klinik berhenti merokok. Jadi saya kira sebelum kita terlupa, satu masa dahulu, masa zaman COVID dulu, kita sering menggunakan aplikasi MySejahtera. Jadi jangan lupa yang mana yang telah uninstall MySejahtera tu install balik. Sebab apa, dalam MySejahtera tadi kita ada untuk buat temu janji melalui MySejahtera. Jadi para pendengar ataupun perokok-perokok yang mana ada kesedaran yang tinggi ataupun dah bertekad untuk berhenti merokok, silalah buat temu janji melalui panggilan telefon pun boleh,
dan juga membuat temujanji melalui aplikasi MySejahtera. Jadi di 13 buah klinik kesihatan yang ada di daerah Kinta ini menawarkan khidmat berhenti merokok, yang mana pertama sekali kita akan ada sesi berjumpa dengan doktor. Dari segi sesi kita berbual. Kita nak tahu setakat mana perokok-perokok ni bertekad untuk berhenti merokok. Jika kita dah dapat pastikan perokok-perokok ni memang dah bertekad, berazam sungguh-sungguh untuk berhenti merokok, jadi waktu itulah kita akan membuat beberapa saringan sama ada perokok-perokok ini sesuai untuk mendapatkan rawatan gantian nikotin. Ataupun ada juga perokok-perokok yang boleh berhenti merokok hanya sekadar dengan memberi kaunseling secara individu maupun kaunseling secara berkumpulan berjaya menyebabkan mereka berhenti merokok. Jadi kepada mereka perokok-perokok di luar, begitu juga dengan yang vape, jangan lepaskan peluang. Yang mana di klinik kesihatan menawarkan perkhidmatan, silalah datang ke klinik kesihatan untuk dapatkan perkhidmatan berhenti merokok. Dan adakah ia diberikan secara percuma, doktor? Okey. Jadi untuk makluman semua, pada peringkat awal apabila tuan-tuan datang ke klinik kesihatan, seperti biasalah, kita di klinik kesihatan ni kita hanya charge RM1 saja. Tak ada masalah. Bagi untuk yang kaki tangan kerajaan boleh guna GL. Okey, free. Okey. Jadi kami alu-alukan untuk datang ke klinik kesihatan untuk dapatkan perkhidmatan. Kalau tuan-tuan pergi ke mana-mana klinik di luar, klinik swasta, bayaran dia agak tinggi jugalah sebab ubat-ubatan dia agak mahal. Terutamanya rawatan gantian nikotin tadi. Okey. Baik, sekarang kerajaan bagi hanya dengan bayar RM1 untuk pendaftaran sahaja, dan kepada kaki tangan awam percuma hanya menggunakan GL anda, sila ke klinik kesihatan yang berhampiran. Kalau di Kinta, doktor kata ada 13 klinik kesihatan. Tapi kalau anda di luar daripada kawasan Kinta, saya percaya dekat sini ada yang daripada Kerian, Pangkalan Hulu, Hilir Perak dan sebagainya, bolehlah melayari MySejahtera, app daripada aplikasi MySejahtera Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tahu klinik kesihatan mana yang berhampiran dengan anda. Dan saya percaya sebenarnya titik permulaan kepada perokok-perokok tegar dan juga penghisap vape ni adalah kesedaran. Jadi itulah inisiatif kami daripada Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perak dan juga Jabatan Kesihatan Negeri Perak untuk pada hari ini berkongsi tentang bahaya merokok dan juga vape. Itu dia tadi perkupasan yang sangat hebat daripada panel jemputan kita, Dr. Niwan bin Oksa daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kinta. Terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat bermakna, dan macam doktor kata tadi, tak ada istilah selamat ya kita dalam menghisap rokok ataupun vape. Jadi cari inisiatif lain, datanglah berjumpa dengan doktor ataupun klinik kesihatan yang berhampiran. Baik, anda semua jangan lupa untuk share live streaming kita pada hari ini supaya lebih ramai lagi yang mungkin tak dapat boleh mengikuti kita waktu ini, boleh mengikuti dari masa ke masa, supaya mereka, ini adalah satu permulaan untuk mereka berubah menjadi orang yang bebas daripada merokok dan juga menghisap vape. Sini kita berjumpa lagi. Terima kasih. Saya Sarah Nur Saad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.